Bang, sorry bang, sorry. Lari! Lari! Orang lari sekarang. Orang Inggeris sudah sampai kat kampung kita. Lari! Zaidi mana Zaidi? Celaka kau British! Dasar pengkhianat! Tamat dari riwayat kau British! Berjuang apa lagi abang? Abang tolonglah abang. Aida merayu sangat ke abang. Jangan cari pasal dengan orang putih tu. Sebabkan pemikiran macam awak ni lah orang kita dipijak-pijak bahasa asing Aida. Awak bagi tahu saya apa yang saya nak jawab di sana nanti. Mana tanggungjawab saya sebagai Muslim kalau saya tak buat apa-apa? Biarkan saja saudara kita ditindas. Itu yang awak nakkan. Sebab saya tak nak abang mati. Anak kita ni abang. Aida masih perlukan abang. Kalau abang nak sangat teruskan rancangan abang tu, abang tinggalkan Aida. Aida lagi rela hidup keseorangan daripada ada suami macam abang. Jangan hakal Aida. Aku lebih pentingkan agama dan bangsa aku lebih dari segala-galanya. Kau suka atau tak, itulah hakikatnya. Aku takkan ubah sampai bila-bila. Muhammad! Where are you, Muhammad? Kenapa datang sini? Kamu semua nak apa? Kami datang ke sini mahu cari Muhammad. Mana dia? Dia tak ada kat sini. Sudah. Kamu cakap sekarang. Mana Muhammad? Kau tak faham ke yang dia tak ada kat sini? Sudah! One last time, Aida. Where is Muhammad? Ya Allah. Aku tak tahu dekat mana. Orang Melayu tak pernah serit-serit. Tak reti macam orang Inggeris. This is your goodbye.